Boleh. Ya Zikri, Miss dah masuk mood psikologi. Ya, saya psycho je you all. Saya nak tengok korang betul-betul faham ke tadi? Tak apa, kali ni Miss bagi exception. You all boleh tengok nota ya. Ciri-ciri share biasa. Adakah A, tiada hak mengundi? B, kadar dividen ditetapkan? C, dividen akan dibayar kemudian? Dan D, menerima tunggakan dividen. Okey, betul ke kalau kita ni pemegang share biasa, kita boleh tunggakan dividen ke? Kita boleh ke claim dividen tu pada tahun depan? Siapa pemegang share mana yang boleh claim dividen pada tahun depan? Keutamaan. Very good. So, dekat sini awak dah tahu D adalah salah. Dan bukan ke Miss cakap kadar dividen ditetapkan ni hanyalah untuk share keutamaan. So, awak dah tahu B pun salah. Okey, ingat share biasa, okey, dia ada hak mengundi. Jadi, jawapannya adalah C. Now, my next question. Jeng. Kita dah cover ni. Boleh ni you all jawab ni. So, nombor 1 betul. Dia tidak berhak mengundi. Kenapa? Sebab yang boleh mengundi hanyalah share biasa. Okey? Dan yang kedua, dia kadar dividen tetap. Pun betul juga. Dan yang ketiga, tidak berhak menerima tunggakan. Bukan ke nombor 3 pun betul? Boleh tak dikira forward? Boleh. Ya Zikri, Miss dah masuk mood psikologi. Ya, saya psycho je you all. Saya nak tengok korang betul-betul faham ke tadi? Ya, dia ada berhak. Jadinya nombor 3 adalah salah. Dan dividen dibayar selepas dividen share biasa.